So kita cuba makan Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena pusing-pusing. Sedap je. Tak ada lah teruk sangat. Pusing-pusing masa you suap tu. Oh, Pusing supaya dia tak gitu. terus makan nasi eh? Okay, kenapa buat nasi pula? Dia masak lama tak? Tak tahu lah. Tapi sebenarnya memang kena makan nasi. Okay, tengok macam mana pula aku makan nasi. Okey sikit lah. Tapi Dia siap rasa dia. kalau dia ada rasa macam Tempe. tempe kan? Tapi melekit-lekit. Mungkin orang tak suka bila dia melekit-lekit. Dia kacang je. Tapi kalau kita ada tempe, kita makan tempe je lah kan. Tapi dia super food. Bukan? Memang superfood Japan. Kita ada superfood Malaysia, tempe. So, saya tak recommendkan lah. Sebab kemungkinan kalau orang tak biasa, mungkin dah akan muntah kot kan. Baik. Okay guys, so pilih tempe lah Natto ni untuk orang Jepun, tempe untuk orang Melayu, orang Malaysia. Makan tempe.